cakap orang Cina nak pijak orang Melayu. Malaysia untuk cukup memainkan isu-isu kaum dekat luar sana. Sebab saya rasa apa yang kita kena tahu, kalau kita tengok media sosial, saya dah muak dah, memang dah muak tengok social media, semua orang main isu pasal kaum, pasal agama, type C, type M, type I. Saya rasa cukup. Rakyat Malaysia perlu berhenti memainkan isu-isu kaum, sebab korang kena tahu isu-isu kaum ini bukan dia tak wujud pun sebenarnya. Itu cuma hanyalah naratif-naratif yang ingin ditolak oleh ahli-ahli politik tertentu, sebab dia orang tahu itu hanyalah satu-satunya cara untuk mendapatkan views atau mendapatkan engagement. Tahu kenapa, Zarul? Sebab kalau dalam video ni saya cakap orang Cina nak pijak orang Melayu, at the start of this video, of this snippet yang kita akan buat ni, confirm akan banyak views. Confirm akan banyak views. Sebab kalau ada konten yang pasal kaum, pasal ahli politik atau siapa, mesti banyak netizen yang nak komen-komen. Stop, jangan berfokuskan kepada isu-isu kaum. Tak ada pun isu-isu kaum. Orang Cina tak ada pun nak pijak orang Melayu. Fokuskan kepada masalah yang kita ada, ekonomi, pendidikan, kesihatan. Itu yang kita perlukan belikan fokus.